Let's go, kita pergi makan. Tak boleh bising-bising. Korang mau belajar nak buat video dekat kami. Kosong betul lah buat time malam-malam. Wow. Jadi aku juga pro. Irama berbunyi do re mi. Welcome back to YouTube channel Aliana Suhaimi. Ever ambitious, for luar biasa. Wait for yes girl, tak pernah putus asa. I for like this and for next level diva. I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa. A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. So, kita baru sahaja selesai record. Ada beberapa konten kita record. Sekarang perut dah lapar. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa Datuk Harimau? Sekarang pukul 2. Jangan So, membelakangkan cahaya. okay. Nanti dia babu. Alright. Oh my god. Okay, dah sini masuk sini. Oh my god. So, kita nak pergi Kita baru lepas kemas-kemas barang. So kita baru lepas siap-siap kemas studio lah, mini studio kita. So lepas siap kita nak pergi isi perut dan kita tidur. Dah macam mana tak gembang? So jangan tanya kenapa I menggembang dengan Giant. Dia bukan bahagia. Menggembang. Dia bukan bahagia, tapi ini membuktikan bahawa saya menghargai diri saya sendiri. Lepas kita buat kerja, kita kena bagi reward lah kan untuk diri kita sendiri, supaya nanti kita nak buat kerja-kerja lain, dia macam bersemangat. Oh, kalau aku buat ni mesti dapat makan lebih. Macam tu. Okay, so tanpa melengahkan masa, let's go, kita pergi makan. Astagfirullahaladzim. Bijak dong. So, kita akan pergi kedai mamak yang berdekatan dengan rumah kita orang je. Kita akan makan mamak. Kita pergi naik motor. So, apa yang kita perlukan adalah kunci motor dululah kan mula-mula. Sekejap. So, kita dah dapat kunci motor. Helmet dekat luar. So, kita pergi luar. Ni kau nak bawa tak ni? Bawa. Bilang macam cuba bawa. Sekejap, kita pergi cari kedai makan. Let's go. Kerja gila pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kita cari makan dia. Macam mana tak gemuk. Kita makan dekat-dekat je. Tak ada orang weh. Tengok kiri. Tengok tak. Tengok kiri. Ada orang ikut kita lah. Kalau lagu mana? Ayo. Situ. Lomba tu dah malu. Bola. Ada bola lagi tu. So kan kita dah sampai depan rumah je. Sudahlah, tak ada perempuan. Kau serius lah nak ajak makan kat sini? Mana ada perempuan? Ada perempuan? Ada, tapi dengan lelaki dia. Pasal kau nak makan kat mana? Makan tempat lain. Kat mana? Kita makan yang tempat tak ramai sangat lelaki.
minutes later. Sekarang pukul 2. Pukul 8. NANI?! Satu pandang pusing cari kedai. Bukan nak makan dekat Farouk. Dekat rumah. Tapi banyak sangat kaum Adam. Tengah tengok bola. You je. Dia tipu dia. Ya. Dia tengah lepak lah. Pandai ingat. Dekat sini tak ada orang. Sebab sini tak ramai orang. So buat saya tak boleh kalau tempat tu ramai lelaki. Nanti saya anxiety. Risau. Oh, makanan dah sampai. Jadi. Susah. Saya nak ni juga tau. Mana boleh. Saya guna. Nak pakai tangan. Apa tu? Tiba-tiba tak boleh bayar. Tak boleh buka online. Ada QR. Roti canai. Malam-malam. Panas. Sebenarnya saya suka secara tu. Jangan susu tapi ambil sebenarnya kari. So hot. Kari ikan ni bukan. Kari ikan. Yang kita buat kari campur dengan susu. Maruk lah. Saya nak campurkan dia. Manis jadi Kelantan. Koyak keluar. Dua tu macam satu je. Sedap. Itu kuah apa? Sambal. Tambah campur dal. Jangan bagi orang tengok. Sumpah. Sekarang baru belajar nak buat video dekat kami. Kita tengok lagi. Ada orang tengok aku tak? Walaupun sebenarnya tak ada orang pun. Patutnya kita kena praktis bagi orang. Apa sebenarnya? Bila ramai orang tak tengok. Bila orang tak ambil, bila orang tengok. Orang buang lebihan ni. Dia budak ni pukul 2 pagi. NANI?! Tu tak? Mana nak layak? Masuk tu nak cerita bongok. Agak-agak dengar tu kan? Dia cakap apa? Apa? Agak-agak dengar tu dia cakap apa? Entah. Dengar je pun. Tapi mesti orang daripada jauh kan, mesti akan fikir kita tengah buat live. Rasa pun. Mana? Tahu ke mana-mana? Nak kenyang balik. Dan anak dara tak elok keluar lama-lama malam-malam ni. Mu. Patutnya anak dara tak elok makan banyak-banyak. Kosong betul lah buat time malam-malam. Weh. Sabar dekat. Wow. Jadi aku juga pro. Bayar juga pro. Dapat banyak mata.
walaupun tak ada orang, kita kena ikut lampu isyarat. Bagi lagi tu malam dulu lah. Allah. Tengok, Ni tengok Kyoko, Kyoko ni Koyoko. Ha? Koyoko? Mana? Oh ni. Nampak lah. Okay. Nak jalan dah. Let's go. Nampak-nampak. Tu. Bodoh lah. Mati. So kita dah sampai dekat rumah. Konten kita pada kali ni. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe. Okay, bye bye. Assalamualaikum.